secara umumnya cara hidup orang Islam ataupun cara beribadah orang Islam ni hampir sama. Cuma mungkin kalau kita tengok dari segi perincian dia tu ataupun detail tu ada perbezaan sikit. Sebab Al-Quran ni adalah kita punya sumber yang paling utama. Jadi hadis ni adalah sumber yang menerangkan Al-Quran ataupun memperincikan Al-Quran saja. Kalau sumber utama tu kita tidak berbeza pendapat banyak lah sesama orang Islam. Jadi kita akan dapati dalam masyarakat Islam ni secara umumnya cara hidup orang Islam ataupun cara beribadah orang Islam ni hampir sama. Cuma mungkin kalau kita tengok dari segi perincian dia tu ataupun detail tu ada perbezaan sikit. Jadi perbezaan dia tu sebab apa? Sebab dalam konteks mudah kita faham ni adalah daripada hadis lah Nabi SAW. Tapi secara umumnya hampir sama lah semua orang, sebab kita berpunca daripada Al-Quran juga. Contoh saya bagi contoh. Saya bagi mungkin dapat 2-3 contoh. Tapi contoh yang pertama mungkin yang mudah faham. Contohnya solat. Contohnya solat. Seluruh umat Islam sepakat bahawa solat ada 5 waktu. Solat ada 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Semua orang Islam bersepakat solat ni ada 5 waktu. Dan ada syariat namanya solat tu, tak semua sepakat lah, tak ada masalah. Tapi dari segi pengiraan, macam mana nak kira masuk waktu? Macam mana nak kira masuk waktu? Bila dah masuk waktu tu azan, macam mana azan tu? Ataupun macam mana bacaan di dalam solat tu?